Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat airport. Yang lain ada yang dah sampai dan ada juga yang dah on the way. Untuk hari ni kita transit dulu pergi dari KL ke Bangkok, ke Thailand. Nanti besok baru kita terus pergi ke Riyadh. So korang masuk dulu lah sebab saya nak timbang bagasi lagi. Okay, kita dah dekat dalam airport. Tengah tunggu Ila tak sampai lagi. Tadi dia sampai tapi saya call tak angkat. Mana tak? Mana yang lain nak sampai lagi ni? Harap guys, harap. Dia paling awal datang. Okay, kita dah jumpa seorang ni, baru sampai. Yang lain ada yang baru nak on the way dan juga ada yang pergi ke kaunter nak betulkan nama. Okay, kita dah sampai, semua dah berkumpul. Ni HR kita guys, Ila and family. Ni kita nak pergi jumpa bos kita. Ni abang. Bang. Itu buku. Mana buku? 2, 3. Ada lagi. Dulu ni lah, ni lepak bukan. Ya, nak check in. Kita nak check in dulu, nak pergi tiket dulu. Sekarang kita nak masukkan bagasi tu. Macam mana perasaan anda? Ya, macam tu lah. Happy siul. Happy siul. Aku nak pakai ni. Aku tak bawa, aku bawa ini ke situ. Semuanya. Pas. Apa rumah ya? Okey ya. Saya tak video. Apa perasaan anda? Tak ada apa-apa. Tiga orang sitting rekam aku. Tiga orang sitting rekam. Bye semua. Bye guys. Jaga makan. Bye. Aku faham. Aku tadi baru nak ke gurau. Bodoh, betul-betul. Main rumah aku buat mereka.
Saya gantikan Siti. Sebab Siti nama saya dulu ya. Tu mama yang kecoh. Tu mama yang kecoh. Sorry korang. Saya takut. Sekarang kita dah sampai ke Thailand. Ni kita baru je ambil luggage. Tinggal nak keluar je daripada airport. Tinggal lagi 2 orang, Ila dengan Abang Fazil je belum. Semua barang dah hadir. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Chatuchak. Sekarang pukul apa? Pukul 7.22 malam. Nah, ni view malam kita. Keluar. Mana lah? Kita bumi. Kita hari tu aku beli kat sini. Sekarang kita dah sampai dekat Bangkok. Dekat mana tadi? Cukutak. Ni kita nak pergi makan. Aduh, Ila rambang mata pula. Bapak bawa tu satu kalau. Ni nak kita nak pergi cari makan tu. Kita nak pergi cari makan. Wah, baju diorang lawa-lawa kak. Apa? Video tadi. Sekarang kita makan dulu. Baru je sampai daripada airport. Dan dekat juga dengan hotel. Guna saus ni boleh? Tu ikan apa Ila? Ikan siakap? Masak apa? Bakar. Bakar? Oh, dia bakar. Mas? Mas, mantul? Mantul.
betul, mantap betul. Mantap Bas betul. nggak cocok sama ikan. Enggak, bumbunya enggak cocok ya kan, Pak Bas? Bumbunya ini enggak cocok. Pak Bas order nasi goreng tadi. Okey lah, kita makan-makan dulu. Kita makan-makan dulu. Hai, selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. Kita nak pergi cari sarapan ni. Tidur tak boleh, tak lena tidur sejam je. Ya, dah berbunyi ya. So kita nak cari makanan. Kita orang pertama bangun guys. Kau rasa kita nak pergi 7-Eleven. Tak tahulah nak makan apa. Takkan pagi-pagi sarapan burger kan. Kita cari dulu. Yang penting halal nombor 1. Sekarang kita nak check out dari Bangkok. Kita semua dah siap. Lagi pun dah settle. Tinggal nak pakai kasut. Barang penting semua dah settle. Tak ada kan? Kita mana? Okay. Sekarang kita dah nak turun. Sebab kita perlu check out jam 12 tengah hari. Okay, bye-bye. Sekarang kita dah keluar daripada airport. Siap bawa payung daripada sana lagi. Sekarang kita nak menuju ke airport kan? Betul. Tapi kita santai aja. Jadi kita ada waktu sebentar, masih ada 1 jam. Lama lagi kan? Mak kosor lagi nih soal. Cuma kita kalau boleh nak biar sampai awal supaya nanti tak terkejar masa. Dengan cuaca sangat panas.